Apa membuatkan kau rasa Jepun kualiti dia kebanyakannya player-player Liga J tu dah terlalu baik, tapi player-player yang pergi Europe. wakili World Cup, semua player main kat Europe. Kalau ikutkan usaha daripada JFA ni daripada awal 90-an tu, yang bila lepas dia lawat negara kita kan, dia dah sediakan pelan 100 tahun. 100 tahun plan bola sepak JFA sediakan. Jadi ini masih lagi dalam plan dia ni, tahun 2025 ni. Jadi bila kita tengok 25 tahun lah. aku rasa Dia start 1995 macam tu lah. So bila plan dia ni masih lagi berjalan, masih lagi mengikut target yang dia dah set. Contohnya sekarang ni kalau kita tengok pendekatan liga dia ni, bukannya dah start profesional baru dia buat kau-kau, tak. Dia punya liga dia ni start daripada sekolah. Dan liga macam kompetitif kan, teman di Indonesia jangan bersedih. Dan korang masih ada peluang lagi. Serius, sejujurnya aku memang jealous apa yang Indonesia buat. Betul. Kita saling di pasukan di Asia Tenggara, kita saling support sama each other lah. Sebab aku rasa Indonesia masih berpeluang untuk layak ke World Cup secara merit lagi. Betul. Sebab dia mungkin aku rasa akan ada maybe last 2 nyawa kot. Dia kalau ada juara lepas ni kan ada dia mau 3 pasukan keempat. 3-4 ada 6 pasukan lagi. Sudah akan pecah 3-3. Aku tak silap tu bermain secara carnival di Qatar atau Arab. So juara Group A, Group B akan terus automatic layak. So kalau tak juara, nombor 3 terus tersiga. Nombor 2 tu kau akan lawan sesama sendiri. Siapa menang akan lawan playoff negara dengan benua lain benua lain. So kau ada banyak peluang lagi. So kalau Indonesia layak, aku rasa menjadi satu sejarah buat orang lah. Semoga kita Malaysia dapat mengikut langkah untuk 2030 di World Cup ni.